Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak ikan bawal emas, masak sambal. Kan? Selain daripada ikan ni sedap untuk masak kari. Ikan ni sedap masak kari. Kita boleh juga masak sambal. Jom kita buat. Mula-mula macam biasa. Ikan ni dia tak ada bersisik, tapi kita cuci lah sebab buangkan dia punya lendir-lendir tu kan. Okey, Assalamualaikum. Hari ni macam biasalah kalau kita buat sambal tumis ni 3 bahan je kita guna. Kalau nak tambah bahan-bahan lain seperti belacan ke tu terpulang. Tapi akak pakai basic-basic je lah. Kan? Kepada anak perantauan tu nanti nak buat sambal apa-apa ke sambal ikan ni. Pertama sekali bawang. Bawang ni terpulang. Kalau di rumah kita ada banyak, kita bubuh banyak. Ada sikit, ya kita bubuhlah sebiji. Kemudian bawang putih. Ni dia. Bawang putih. Kemudian halia. Halia ni pun terpulang. Kalau tak ada, tak payah duk kelepar lah. Nak cari halia kat kedai pula. Ni sebab dah kebetulan ada, kita masukkan halia. Lepas tu, cili kering. Kalau yang nak pedas, pakai cili kering yang kerinting tu. Okay, kita blender. Kan. Tebus garam sikit. Minyak sikit. Kamu tu sorang tu. Okey. Okey. Bubuhlah daun pandan tu kalau ada. Bagi dia wangi. Okey, nak bubuh garam. Kita campakkan sedikit garam. Masukkan sedikit gula. Kemudian kita bubuh serai. Serai ni terlambat sikit sepatutnya tadi ni. Okey. Kita masak sampai dia betul-betul dalam minyak. Okey, masukkan sekeping dalam keping. Sedikit serbuk perasa. Masukkan bawang holed. Masukkan cili. Dia dah cukup kering kan, tapi kita tambahkan sikit air juga. Lepas tu kita tunggu dia sampai kering pula balik. Dia baru macam tu baru sedap. Okey, hari ni tak nak masukkan dia ke dalam kuali, tapi kita nak tabur-taburkan dia di atas ikan ni saja. Boleh je buat cara mana pun. Okey. Sambal ikan bawal emas.
telah pun siap. Mudah saja, bahannya pun senang. Kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Tontonlah masakan akak ini. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.